Belah-belah pekan, belah-belah banyak tu lagi dia pecah tinggi. Lagi last explanation sebelum saya reaction live, kita ada buat tiramisu bliss nama dia. Dia ada lady finger, cheese dengan cocoa powder dan dark compound. So lady finger tu rasa dia macam mana? Rasa dia macam bahulu, tapi dia ada rasa tersendiri dia lah. Dia rasa manis dan sedikit rangup. Kita akan celup dia dengan kopi tu. Kopi tu kan celup lama, kan kita celup saat supaya dia tak terlalu soggy, tak terlalu lembek. Cheese tu akan berasa lemak manis tapi tak terlalu manis. So bahagian dia dari sini kita ada dua, bahagian bawah satu, bahagian tengah satu. Cheese pun 2 layer. Bahagian atas tu kita ayak dengan cocoa powder, kita tabur dengan dark compound. So pahit manis tu dia rasa boleh, dia seimbang. Dia ada rasa pahit kopi sikit, pahit cocoa powder sikit, pahit coklat sikit. So dia ada cheese tu berlemak manis tapi tak terlalu manis. Rasa dia balance. Okay. Harga satu pekan ni naik £5. Dia mesti memang mahal. Kalau pergi dekat belah-belah pekan, belah-belah banyak tu lagi dia pecah tinggi. Lagi dia